Hai, Assalamualaikum geng. Hari ni Pak Syumah sambung part 2 pula geng. Untuk abang Toyota Vios Dugong ni be, tukar warna SMC 3 ni. Cak je nama Aika be. Lo ni siap dah kau dah be, kita tembok boxy geng deh. Hari ni kita nak tembok primer pula be. Apa-apa tunggu dah lihat, kita tengok hasil dia setengah mana be. Luncur. Okey be, bismillahirrahmanirrahim. Lah ni kita proses pula untuk masuk primer pula. Muka boxy kita siap dah maring, kita tembok dan ni kita tembok primer pula sebanyak 2 lapis dah. Fungsi untuk primer ni gapo geng? Okey, untuk fungsi untuk primer ni hok mana tak tahu, Pak Syumah akan kongsi ilmu sikit. Fungsi primer ni ambil kakak adalah untuk kita tutup habis takut ada hok jenis bekas-bekas seming tempat-tempat kita seming tu, insya-Allah dia akan terlindung, tak ada nampaklah kesal-kesal hok kita seming tu. Lepas tu kedua hok jenis kita gosok dengan kertas pasir hok kasar, insya-Allah dia akan terlindung juga dengan kita sembuh primer sebanyak 2 lapisan. Ketiga ni takut ada lubang-lubang halus. Kalau tukar-tukar cap panggil lubang-lubang jarum lah atas di permukaan seming tu, insya-Allah dia akan terlindung juga. Dengan kita tembok primer ni sebanyak 2 lapisan. Okey geng, alhamdulillah siaplah kalau kita tembok primer sebanyak 2 lapisan. Kita akan jemur dulu kata abang Vios Dugong ni dalam masa 1 hari biar betul-betul dia solid, dia kering, baru kita boleh start pula proses gosok primer. Okey, alhamdulillah geng, primer pun kering molek belakang dah, kita start pula proses gosok primer lah. Macam gosok primer ni geng, kita menggunakan kertas pasir basah saiz 400, kita akan bilah pula kertas pasir saiz 600 dah. Geng, jangan pakai kertas pasir saiz 400 saja, takut akan jadi masalah yang nampak lagi calang-calang hok kasar. Jadi kita kena bilah finishing lah dia tu guna kertas pasir saiz 600 dah. Okey geng, alhamdulillah siaplah kalau kita gosok primer. Lalu ni kita proses pula untuk basuh nak naik cat dah geng. Alhamdulillah geng, tu bagi dengan lacak molek. Lalu ni kita basuh lebih suci, baru sudah sikit kita nepek deh. Apa-apa tunggu lihat, kita tengok hasil dia setang mana. Luncur. Okey, alhamdulillah siaplah kalau kita basuh saat ni. Lalu ni kita proses untuk nepek lah. Tapi macam nepek ni pun apa nak siap dah ni geng. Apa-apa tunggu lihat geng, kita tengok hasil dia setang mana geng. Padu tak padu geng. SMC 3 ni luncur. Okey geng, alhamdulillah nepek pun siap dah dah. Lalu ni kita proses pula untuk comor minyak ribu. Minyak ribu ni wajib kan mana-mana tak tahu kena tahulah. Kalau duk main macam Pak Syumah duk main spray kereta, spray motor ni kena tahu. Sebabnya minyak ribu ni kita nak suruh biar tangga habis wet-wet minyak-minyak on lekat di permukaan body. Sebabnya cat tu kini memang dia anti benar, mak jenis wet-wet minyak-minyak hok lekat di permukaan body tu tempat kita nak sembuh lah. Jadi abang kakak kalau kata tak ada minyak ribu, kena beli juga minyak ribu, cuma pak-pak hok kita nak sembuh sahajalah. Kalau kata tempat hok kita tidak sembuh tu tak comor lah minyak ribu dah. Tapi minyak ribu ni memang wajib dah. Bukan sunat, wajib. Okey abang kakak, alhamdulillah siaplah kalau kita tapek kertas. Comor minyak ribu pun siap dah, sebutir kereta luar dengan dalil. Lalu ni kita proses untuk masuk cat dia lah. Okey, macam SMC 3 ni abang kakak, kalau abang kakak tengok sekali pandai macam color millionaire jet. Tapi bukan color millionaire jet. Tapi kalau abang tengok sekali pandai super millionaire jet. Sebab Pak Syumah boleh gitu tu, Pak Syumah tengok sendiri abang kakak. Padu cat dia memang comel. Tapi kalau tengok sekali pandai macam millionaire jet. Tapi bukan. Apa-apa kalau abang kakak nak tengok, stay tune tengok siapa habis. Tolong like, follow, share dan komen. Lepas tu pakat depa ramai-ramai aku set Vios Dugong tu, set buat tailuk. Kita tengok kata abang Vios Dugong ni dia buat tailuk kalau SMC 3 ni padu tak padu. Ni dia pakai cat Eka. Lepas tu kita akan semua sebanyak 3 lapisan ke atas untuk cat. Tak kira lah abang kakak nak mari tukar color macam Vios Dugong ni ko, nak sembuh bumper saja ko, bonnet saja ko, ring saja ko, kita ambil belakang berkenaan dengan cat. Kita akan sembuh sebanyak 3 lapisan ke atas untuk cat abang kakak dah. Apa-apa tunggu dah lihat, kita tengok hasil dia setang mana. Vios Dugong ni dia buat color SMC 3 ni luncur. Okey abang kakak, siap dah kalau kita masuk cat sebanyak 3 lapisan. Lalu ni kita proses untuk masuk clear pula. Macam clear pula ni abang kakak, kita akan pakai jenama kelas solid high solid. Kalau dari belakang dia tulis high solid abang kakak, tak boleh nak bawa bincang. Kalau abang kakak tak percaya kau Pak Syumah, percaya kau tak percaya, tunggu dah lihat, kita tengok hasil dia. Pas ni lagu mana abang kakak, padu tak padu. Betul kau Pak Syumah royak kilak dia dengan berair dia, ketahanan dia, memang padu lah siut. Apa-apa untuk clear ni pun kita akan masuk sebanyak 3 lapisan juga dah. Ataupun 2 lapisan lah. Tengok atas beratung, atas kadar apa-apa tunggu lihat, tengok hasil dia setang mana abang kakak. Ciao. Okey abang kakak, alhamdulillah siap dah kita masuk cat dengan clear. Kita akan jemur dulu dalam masa 2-3 hari bila betul-betul dia solid, dia kering, baru kita boleh start pula proses polish. Abang kakak berair molek abang kakak deh. Apa-apa tunggu dah lihat, kita tengok hasil dia setang mana. Okey abang kakak, sama-sama kita tunggu body Vios Dugong tu kering, kita nak polish, kita sembuh lu bagai-bagai halus dia lah. Seperti macam bonnet, bumper, skirt dan side mirror dan bagai lain lagi lah. Apa-apa kita sembuh bagai-bagai halus dia dulu dah. Nak tengok part 3 pula, tolong like, follow and share. Lepas tu pakat repost ramai-ramai deh. Pak Syumah kuat part 3 pula.